Dekor. 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 Okey lah. Pengaji tu. Cuma kali dia buat buat. Bagi buka masalah amal ma'ruf nahi munkar kan ngaji dia bawa kata ni memang buat tu ya. Cuma jinu yang boleh pegang alat jinu. Ini Pak. Ya. Kadang dengan kekerasan. Anda kau boleh, kau rasa dicok tu. Ada ni dia kan? Dicok tu. Dikur lagi jalan. Ini boleh pegang kifat jaga amal ma'ruf nahi munkar dengan Pak Malon. Kan hanya kaya Malon. Tunggu tanya orang yang Malon hanya tengok. Tanya kita orang yang bukan jaga. Cuba. Hana jawapan kan? Sudah kamu jawaban. Hana. Itu yang boleh pegang. Yang penting kan, kerana anu zaman itu adalah amal ma'ruf nahi munkar. Apalagi di saat takalon. Tanya ke tu. Masalah HP dia pegang. Tahu kan? Dia takalon yang niat duit dan juga termasuk daripada amal ma'ruf nahi munkar. Tapi yang boleh pegang munyok untuk tanya pribadi selaku tengku. Kau mentong dalam masa dakwah kata kampungnya hai tengok. Hai tengok. Tajak kena jak perah masalah haji. Jak kena perah. Kamu ini orang yang kafirah kecil masalah. Lon baru nak kumari. Nanti dua tokoh di Aceh Barat. Patiban apa? Masalah tunangan. Kan? Kami tiba khusus di Aceh Barat. Nak kaya dah belum. Masalah tunangan di dalam perkahwinan dalam acara diamnya ya lama tinaunya. Ini kerana apa ke? Resepsi. Wedding. Kau ni umur. Sandingan. Dekor. Okey lah. Pengaji tu. Ya, tidak contoh dalam tunangan orang bilang. Beda sebagai perempuan. Sebagai lelaki. Segala pernikahan dengan segala pernikahan, dalam masa pertunangan dan cok uji putus orang bilang, pokok nikah tu lagi tu sendiri. Kita aplikasikan Nikah baik tak dalam pertunangan, dalam acara pernikahan, mamanya kamu minum anak. Contoh nikah berjagung, anak yang kedua, winong warnanya ada. Nikah dalam masa menikah, kedua winong kedua agama ini namakan satu juga. Sebagian ulama dapat. Tak pun lagi masalah anak buat. Kenapa buat berdoa mengaji? Pak tempat instruktur Pak tempat instruktur kamu calon instruktur. yang kemudian itu punya buat kat es breaking.